Macam mana kita nak tahu kan? Oh, ni hemorrhoid. Okey, yang ni bosir, yang ni kanser. Share sikit. So, kalau najis berdarah tu sendiri, ada tak dia punya kategori-kategori? Macam mana kita nak tahu kan? Ya, betul. Ikutlah darah tu nak color apa ke, the consistency macam mana ke, yang you boleh cakap, oh ni hemorrhoid. Okey, yang ni bosir, yang ni kanser. Adakah that specific thing lah? Cuba share sikit. Okey, sebenarnya kalau ada pendarahan, dia tidak kira lah pendarahan tu sikit atau banyak atau cair atau darah beku atau warna merah cerah atau merah gelap, tak kisah. Kalau pendarahan aja perlu jumpa. Kalau pendarahan tu cerah dan cair, itu lebih kepada pendarahan daripada bosir. Kalau pendarahan tu campur dengan najis katakan, atau darah merah gelap, dan mungkin benda tu adalah punca daripada pendarahan yang berlaku di bahagian usus sebelah kanan, atau dekat appendix katakan. Tapi kita tidak boleh tahu benda ni sebenarnya apa. Jadi pemeriksaan lanjutan perlu dibuatlah oleh doktor.